Tu hukum Islam. Dalam Islam, bila kahwin, pengantin laki-laki je sunat kenduri, faham tak? Tak aja dengar. Malam ni baru dengar. Mudah. Tak ngaji. Nah. Jika anak perempuan nak kahwin, siapa kena keluar belanja kahwin tersebut? Mana ada belanja nak puan? Dia kata anak puan nak kahwin, siapa kena keluar belanja? Tak ada kena keluar belanja. Tok lelaki lah kena bayar belanja mas kahwin, faham? Pengantin perempuan tak kena. Dia kena belanja ke puan? Tak. Mak ayah dia nak buat kenduri, mak ayah dia siapa suruh? Pengantin perempuan mana sunat kenduri kahwin. Pengantin laki-laki sunat. Faham lagi? Pengantin perempuan harus. Nak buat boleh, tak mau buat tak apa. Tu hukum Islam. Dalam Islam, bila kahwin, pengantin laki-laki sunat kenduri, faham tak? Tak aja dengar. Malam ni baru dengar. Mudah. Tak ngaji. Pelik tau. Tak pelik lah. Dah kita jahil. Tahu tak? Pengantin laki-laki. Hak Nabi kata, Aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri, walaupun kecil-kecil lah. Faham tak? Mana modal kecil. Buat kat kenduri. Orang lelaki. Nabi maksud tu pengantin laki-laki. Faham? Cuma ulama kata, jika pihak pengantin perempuan mahu buat juga kenduri, hukumnya harus. Jadi kena ke pengantin puan ke kena ke orang tua dia? Kena ke orang tua dia nak buat juga. Mak dia tak mau buat, ayah tak mau buat. Pengantin nak buat juga. Kena ke pengantin? Nak buat lagi? Siapa nak buat? Gitu kan. Dia tak ada apa satu dia. Orang mari bayar belaka ke dia? Faham? Dia tak payah buat kenduri, tak payah apa. Kita harus tu jadi macam wajib. Menunjuk-nunjuk pula, berlawan-lawan, tanding-tanding pula. Kak pula, diagih-agihkan, bekas telur apa semua, dibeza-bezakan orang miskin dan orang kaya. Tengok. Majlis yang bezakan orang miskin, orang kaya, tak wajib pergi. Boleh pergi, tak wajib pergi. Dia panggil majlis itu, majlis yang tidak berkat. Kalau orang kaya, kak kahwin, 4 rias. Nampak? Hak molek buat 50 keping untuk hak kelas-kelas atasan. Dengan kaknya tebal, dengan bunga macam-macam color. Nampak? Buka kak bunyi kopang. Bunyi kopang tu. Mahal kak. Untuk datuk-datuk, hartawan. Dan untuk orang kampung ni, siap-siap bertunang tu photostat pakai pulah gitu. Ada tu beg keloteh-keloteh. Ya depan pendek, panjang pendek gunting. Nampak tak? Hak gunting tak butuh ada. Nampak tak? Ada. Orang kaya bekas telur bako. Ada rebeng. Bako tu RM1.50 Hak mahal lagi batu terus 15 rias. Tak ada hal. 15 rias dia beli 10. Baru berapa? Faham lagi? Baru 150. Orang kaya ada 3 orang dia jemput. Lepas tu adik-beradik dia 4 orang. Lebih kawan rapat. Habis 10. Untuk orang kaya, hak mahal. Bekas letak telur. Betul asa ni. Duk gitu. Ada telur dalam perut asa. Orang kaya. Ni hak mari ni cak ayam. Hak cak ayam ulah dalam tisu nak sebesek ni. Dah lah dalam tisu. Raka habis telur. Tubik isi kot biar telur. Dah. Ni semua jahat belaka. Orang kaya kita wi dalam tisu. Orang miskin kita wi hak molek-molek. Sebab orang miskin tak dapat benda gitu. Bila kita beri, dia akan letak nilai yang sangat tinggi. Betul tak? Sipang berada bola kerebok orang kaya itu balik bingung lalu. Jangan main orang kaya, orang miskin jangan main. Dia dapat satu nikmat
Oh, macam ke nampak tak pernah dapat nikmat. Tu kelebihan orang miskin. Tengok orang kaya beli kursi tu. Sofa daripada Itali, nak orang kaya. Harga 40,000. Biasa kalau pergi di IKEA KL. Tak, mau perabot meja makan 13,000, 19,000. Meja makan hak komang 7,000. Meja makan. Ha. Sofa 40,000, 120,000 sofa. Pak duduk, mau kaya. Ha. Dah rumah 4 juta, takkan kursi rotan mau. Pak tak? Ha. Leh. Sofa ke 80,000, 50,000. Duduk tak? Tak duduk. Ha. Dah dating banyak kawan-kawan situ sini makan ni. Tak duduk tak sofa tu. Datuk luar negara mau. Ha, jarang-jarang balik. Betul tak? Tuhan beri dia nikmat membeli, Tuhan tak beri dia nikmat memakai. Ha. Orang miskin tak main 80,000 IKEA. Ha, tak main dekat pavilion perabot. Dah perabot mana orang miskin? Perabot Batu Anam. Kembali lagi. Datang beramai-ramai. Ada. Berlalu depan. Betul tak? Ha. Kursi 400,500. Lagi. Dengan kosing-kosing. Hadiah meja kopi je. Dah berabot Batu Anam. Dah. Dah larang dengan lori masuk kampung. Nampak? Ha. Datang beramai-ramai. Oh, berlalu. Tapi walaupun 400,500, tuan rumah tak turun, duduk atas tu mau. Tak. Makan nasi atas sofa, atas kursi tu. Tak? Nak? Ha, atas kursi tu lah. Sohor ngak. Nak? Ha. Masa lori perabot mari atas, cik tengok tuan rumah. Oh no. Dah nak suruh jagaan tengok. Ha. Jagaan hoita belalok hati kot naku. Ah, boleh. Sikit. Hello. Oh, akak ama-ama. Betul tak? Akak naik 400,500. Nampak tak? Ha, tak? Pasal dia kan susah. Ha. Panjang ni jawab soalan.